Saya sudah buat laporan polis berkenaan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat. Ya, perjanjian itu sebenarnya tidak sah kerana dia bukan satu orang saja yang mewakili Federation. Federation Malaysia ni memerlukan empat bahagian, iaitu yang di-Pertukaran Agong dan Dewan Rakyat dan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja. Tapi yang ni dia tak buat. Jadi dia buat satu kesalahan. Lagipun perjanjian ini bila disemak terdapat 400 muka surat. Dalam 400 muka surat itu yang tak dikemukakan kepada orang ramai, terdapat banyak klausa-klausa yang menyebut bahawa kuasa negara kita sudah diserah kepada Amerika Syarikat. Iaitu apa juga yang kita nak lakukan mesti rujuk kepada Amerika Syarikat. Dan mereka yang akan menentukan sama ada boleh ataupun tak boleh perkara itu dilakukan. Jadi kita serah kuasa kita kepada Amerika Syarikat. Berkenaan dengan status Bumi Putra, memanglah tak ada disebut tentang Bumi Putra. Tetapi segala perjanjian ada kaitan dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat ini melibatkan keistimewaan yang diberi kepada peniaga Bumi Putra untuk berniaga dengan Amerika Syarikat. Segala keistimewaan yang diberi kepada Bumi Putra tidak boleh dikenakan kepada barangan import ataupun dagangan Amerika Syarikat. Jadi ternampak kuasa Amerika Syarikat itu sudah sampai ke tahap mereka menidakkan kuasa istimewa ataupun syarat istimewa yang diberi kepada Bumi Putra. Sebaliknya mereka berhak mendapat apa juga layanan kepada Bumi Putra bersilah dilayan kepada Amerika Syarikat juga. Sebab itu kita kata bahawa Amerika Syarikat sekarang ni sudah dapat kuasa Bumi Putra. Seolah-olah status dia sudah jadi status Bumi Putra. Inilah yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia tak ada hak untuk dengan seorang diri tanda tangan perjanjian ini. Dan perjanjian ini pula menidakkan kebebasan ataupun kemerdekaan negara kita. Perbuatan semacam ini boleh dianggap sebagai mengkhianati negara ataupun menderhaka kepada negara. Kerana kuasa negara diserah kepada Amerika Syarikat. Sebab itu kita membuat laporan kepada polis. Dan saya harap polis akan siasat Anwar Ibrahim sama ada dia melanggar undang-undang negara, konstitusi ataupun perlembagaan negara ataupun tidak. Dan ini hanya boleh ditentukan oleh hakim. Bukan polis, bukan Anwar Ibrahim, tetapi dikemukakan kepada mahkamah dan hakimlah yang akan memutuskan sama ada Anwar Ibrahim ini melakukan sesuatu yang salah atau tidak. Melindungi itu. Di zaman British dulu, British membuat cadangan supaya semua negeri-negeri Melayu ini
diserah kepada British, dan British akan tubuh sebuah Malayan Union, negara Malayan Union. Dan negara Malayan Union ini akan dikuasai sepenuhnya oleh British, iaitu kita akan hilang kemerdekaan kita ataupun harapan kita untuk mencapai kemerdekaan. Itu keadaan pada tahun 1946 sampai 48, dan akhirnya pihak British terpaksa gugurkan Malayan Union dan terima cadangan bahawa kita adalah satu federation negeri-negeri Melayu, dan federation ini pula adalah bebas. Itu pada tahun 1948, dan ini keadaan sekarang ni sama dengan percubaan British untuk merampas negeri-negeri Melayu. Kali ini yang akan merampas negeri-negeri Melayu ialah Amerika Syarikat, satu kuasa besar. Dan kalau dia ditandatangani perjanjian ini, maka akan hilanglah negara Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan bebas. Can you inform them the total number of reports?